Assalamualaikum saudara. Macam ni lah suasana dekat Johor Bahru. Suasana pagi dekat Johor Bahru. Ni depan ni terminal Akin. Kawasan Akin lah ni kiranya Okay, ni saya punya hotel, Elbis Hotel, di tempat saya kerja lah. Jadi mana-mana yang nak datang boleh datang untuk bercuti. Tapi saya bagi tahu dulu, hotel saya ni hotel bajet je. Jangan expect yang bukan-bukan. Jangan expect lebih-lebih lah. Maksudnya kalau awak biasa pergi dekat hotel mana-mana, dekat dalam bilik air tu ada sinki kan. Dekat hotel saya ni tak ada lah. Biasa je. Just ada simple punya amenities. Okay, basic livings. Satu katil queen, aircon, tandas dalam, TV semua complete lah. Itu je. Okay, saya balik pada suasana hari ni. Sementara tunggu kawan saya datang untuk tukar shift. Inilah dia rutin harian saya berbagi. Ini saya pukul 7 balik ni. Saya tu tidur ni. Sarapan tu dah setengah jam, belik-belik handphone, tidur. Okay, inilah dia.